Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi. So hari ni okay, bagus. So hari ni kita akan continue kita punya pelajaran untuk sains tingkatan 4. Jadinya sebelum kita start belajar hari ni, cikgu nak minta someone untuk bacakan doa. Okay, boleh? Any volunteer? Rauda. Mana yang lelaki? Saya. Boleh. Siapa tu? Haziq. Okay, Haziq. Mantap Haziq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okay Haziq, terima kasih. Okay. Ada yang masuk ke? Ada yang request masuk ke? Okay. So next, sebelum kita mulakan kelas hari ni, cikgu nak kamu get prepare lah apa-apa barang yang patut, alat tulis ke, buku nota ke, and make sure you punya internet stable lah. Alright. So, kita recap sikit apa yang kita dah belajar minggu lepas pasal resusitasi kardiopulmonari. Okay. Tapi ingat lagi definisi dia apa? Ada yang ingat tak? Ada yang ingat tak? Kisha. Siapa nak cakap? Ush, krik-krik sangat ni. Saya. Siapa tu? Siapa? Amira. Okay, Amira. Sekejap saya nak catat nama. Okay, Amira, ya. Gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan pernafasan ke mulut. Okay, betul. Ada dua teknik. Tekanan dada dan nafasan ke mulut. Okay, betul. Okay, next. Situasi individu yang memerlukan CPR. Siapa? Awak Amira Jamal Okay. Next. Situasi individu yang memerlukan CPR. Ada berapa? Ada 3 kan? Apa dia? Orang yang tak memberi respon. Betul, orang tidak memberikan respon. Lagi? Tiada jawapan jantung dengan nadi. Okay, betul. Lagi satu? Tidak nafas. Okay, betul. Apa nama-nama tu? Nasha. Lagi? Dini. Lagi seorang? Siti. Siti Khadijah. Okay. Contoh insiden yang memerlukan CPR, apa dia? Lemas. Lagi selain tu? Ranjatan elektrik. Lagi? Dah, tak ada. Tu je. Okay lah. Siapa tu yang sebut? Nasha juga. Lagi seorang? Nasha je. Ya. Kaedah CPR pula. Kaedah CPR. PBTBT. Periksa respon mangsa. Okay, betul. B apa B? Buka salur pernafasan. Betul. T? Tekanan dada. Tekanan dada. B yang seterusnya? Bantuan pernafasan. Lepas tu tekan dada semula. Siapa tu? Siapa yang cakap tu?
Aisyah. Amira. Dini. Okay, last kali kepentingan. Apa kepentingan dia? Ingat lagi tak? Memulihkan Udahlah, sistem dia. peredaran darah mangsa. Okay, memulihkan peredaran darah dan pernafasan mangsa. Lagi satu, Membekalkan Bekalkan oksigen. oksigen kepada mangsa. membekalkan oksigen kepada mangsa. Alright. So, apa yang kamu semua masih ingat lah. Alright. So, kita tengok klip ni. Kalau tak ada bunyi, bagi tahu kan. Dia nak check kan tak dah. Kalau nak letak sebagai ayat ni tu tengok kan. Tengok. Terus lagi. Ukur punya kau. Ada bunyi tak? Tak ada. Tak ada. Serius lah. Sikit. Tak ada. Sikit-sikit. Saya dengar suara Sahaidi je. Yang ada pun tahu kan. Dapat ni. Dengar tak? Next video. Boleh keluar. Sekarang check. Okay, daripada 3 video tadi apa yang awak perasan? Orang tercekik. Orang tercekik. Mana ada orang cekik dia? Tak adalah. Okay. Betul lah tu. Awak nampak orang tercekik. Okay, lepas tu apa lagi yang awak nampak? Pasal ada orang tolong orang yang tercekik tu. Okay, orang yang cekik tu, yang tolong tu orang yang macam mana? Budak ke? Orang dewasa ke? Dewasa ada, budak ada. Orang dewasa ada, budak ada. Okay. Lepas tu situasinya dekat mana tu? Ada yang dekat mana? Restoran. Ada yang kat restoran. Lagi satu, tadi video yang kedua dekat mana? Sekolah. Kat sekolah. Okay, yang pertama dekat mana? Dekat public kan? Yang pertama tu, dekat depan kedai. Okay, jadinya hari ni kita akan masuk pelajaran apa agak-agak? Tercekik. Apa dia? Tercekik. Okay, tercekik tu betul lah. Tercekik tu simptom dia. Tapi hari ni kita akan belajar berkenaan dengan Heimlich maneuver. Okay, Heimlich maneuver ni salah satu bentuk inilah bantuan kecemasan untuk orang yang tercekik. Hari tu kita belajar CPR untuk orang yang
rebah. Okay, so yang ini untuk orang yang tercekik, kita bantu dia guna Heimlich maneuver. Okay, so hasil pembelajaran kita hari ini, murid-murid akan dapat apa? Dapat menyatakan yang pertama definisi dan juga situasi yang memerlukan Heimlich maneuver. Okay, kemudian kamu perlu menentukan kepentingan Heimlich maneuver dan kamu juga dapat menerangkan kaedah Heimlich maneuver lah. Okay, so kaedah dia nanti ada 4, so sekurang-kurangnya kamu dapat menyatakan 3 lah secara ni, lisan. Alright. Okay, so kita pergi kepada definisi Heimlich maneuver. Okay, someone boleh baca tak teks ni? Saya. Amira boleh? Boleh. Okay, Amira cuba baca. Bantuan kecemasan yang dilakukan untuk menyelamatkan seseorang individu yang tercekik. Tercekik ialah keadaan yang berlaku apabila saluran pernafasan tersekat disebabkan oleh makanan atau benda asing. Okay, so perasan tak? Heimlich maneuver ni kita dah tahu dia salah satu bentuk kecemasan, okay, yang dilakukan untuk individu yang tercekik. Okay, tercekik dekat sini, dekat definisi yang kedua tu, tercekik ialah keadaan yang berlaku apabila saluran pernafasan tersekat. Okay, kita juga awal dah belajar kan saluran pernafasan masa negara 3. Betul tak? Betul. Okay, semasa negara 3 dah belajar saluran respirasi. So, untuk bernafas dia melalui ruang apa dekat kita punya dada ni? Laluan dia ke paru tu apa dia? Apa yang dipanggil? Trakea. Trakea, betul. So trakea tu lah yang menghubung ke paru-paru, betul tak? Dalam pada masa yang sama, kalau saluran pemakanan dekat bahagian ni kita ada apa? Esophagus. Esophagus. Okey, betul. So kalau nak tahu, saluran trakea dan juga saluran esophagus kita tu berada pada landasan yang sama. Cuma bezanya dia ada something special lah dekat bahagian trakea. Okey. Okey, nanti saya tunjukkan video. Jadinya tercekik ni dekat definisi adalah keadaan yang berlaku apabila saluran pernafasan, bukan saluran esophagus tersumbat tau, tapi saluran pernafasan tersekat. Okey, itu definisi tercekik. Alright. Ada yang request nak masuk ke? Dwi? Safia Husna. Okay. Hello Safia, ada ke? Safia Husna. Okay. Next. Nampak tak video ni? Nampak. Okay. Okay, nampak tak? Dekat bahagian tu, okay, bahagian ni, makanan masuk. Okay, makanan masuk. Okay, yang ini dia menuju ke arah saluran esophagus. Okay, yang ini adalah saluran kita punya trakea lah. Alright. So, di mana bila mana kalau makanan masuk, okay, bila makanan masuk, ada satu lagi injak dekat sini iaitu epiglottis lah. Epiglottis ni akan tertutup apabila awak menelan makanan. Okay, so dia mengelakkan daripada makanan ni termasuk ke bahagian trakea yang boleh menyebabkan tercekik. Okay, nampak tak video ni? Nampak. Alright. So selepas tu dia menuju ke dalam perut lah. Okay. So saya cakap tadi, saluran makanan tu selepas awak kunyah daripada mulut, dia akan masuk menuju ke perut melalui esophagus. Okay, bila mana esophagus ialah saluran yang berotot menghubungkan tekak dengan perut dan berfungsi untuk menolak makanan ke dalam perut melalui pergerakan peristalsis. Okay,
Dan injap inilah injap epiglotis. Injap ni penting untuk melindungi awak punya trakea daripada termasuk makanan. So, fungsi epiglotis ialah seketul tisu rawan yang berbentuk seperti penutup yang berada di bahagian pangkal lidah di atas laring. Fungsinya sangat penting dalam sistem pernafasan dan pencernaan. Okey, ini trakea dia lah. Ini kawasan trakea. Right? Trakea adalah sebahagian daripada organ pernafasan yang dilindungi oleh injap iaitu epiglotis. Okey. Laluan di bahagian tekak itu dikongsi dengan bahagian esophagus iaitu laluan bagi makanan dan minuman ke bahagian perut. Apabila epiglotis gagal tutup dengan cepat, ini akan menyebabkan makanan memasuki laluan trakea. So bila mana awak makan sambil bercakap dengan terlalu aktif, jadinya dia tak boleh nak buat dua kerja dalam satu masa. Bila mana awak cakap sambil masa awak bernafas, sambil masa awak nak menelan makanan. So itu boleh menyebabkan awak tercekik lah. Okay. So fungsi epiglotis. Okay, apa dia fungsi epiglotis? Yang pertama, melindungi saluran pernafasan ketika menelan makanan. Okay. Kemudian mengarahkan makanan ke esophagus. Ketiga, mengelakkan daripada tercekik. Dan yang keempat, membantu penghasilan suara secara tidak langsung. Okay. Okay, someone boleh bacakan tak bagaimana seseorang boleh tercekik? Saya. Boleh, siapa tu? Nasha. Okay, Nasha, apa dia? Apabila seseorang menelan makanan, epiglotis akan terlipat dan menutup saluran pernafasan iaitu trakea. Makanan akan terus bergerak ke dalam esophagus menuju ke perut. Jika makanan menghalang saluran pernafasan, seseorang akan tercekik. Okay, so saya dah faham kan apa itu definisi tercekik sebenarnya? Faham cakap faham, tak faham cakap tak faham. Nanti saya explain lagi. Did you know Okay, so tengok video ni that a small toy or even a bite of food can become life-threatening due to choking? Let's learn with us how to save your children's life. Watch till the end and follow us for more. Choking occurs when food or a foreign object blocks the airway, preventing air from reaching the lungs. Immediate action is important, especially in children and older adults, as choking can become fatal within minutes. Lay the child face down on your forearm, supporting the head. Give 5 firm back blows between the shoulder blades using the heel of your hand. If the object doesn't come out, turn the child over and give 5 chest thrusts using 2 fingers in the center of the chest. Alternate between back blows and chest thrusts until the object is expelled or the child becomes unresponsive. In adults, stand behind the person, wrap your arms around their waist, make a fist just above the belly button, and perform quick upward abdominal thrusts, Heimlich maneuver. Continue until the object is dislodged or the person becomes unconscious, then start CPR if needed. If you found this helpful, like, comment, and follow us for more. So pasangan tadi dalam video tu dia makan buah strawberry. Bila ni buah strawberry tu masuk ke bahagian trakea, tapi ada lagi satu dia termasuk dekat bahagian esophagus. Kemudian dia tersumbat dekat bahagian trakea sebab dia menelan 2 buah serentak dalam satu masa yang sama. So sizing makanan yang awak kunyah dengan tak betul pun boleh mengakibatkan dia terblok lah dekat bahagian awak punya trakea. Okay. So, situasi mangsa yang memerlukan Heimlich maneuver antaranya adalah yang pertama, memegang leher dengan kedua-dua tangan. Bila mana kalau awak nampak macam mangsa tiba-tiba macam memerlukan pertolongan dalam keadaan dia memegang leher dia, so itu salah satu situasi lah awak perlu bantu mangsa tersebut. Okay, yang kedua, tidak boleh bercakap ataupun batuk. Bila mana dia buat sign je, dia cakap macam gini ke, dia tak boleh nak bercakap ataupun dia tak boleh nak batuk. Okay. Kemudian yang ketiga, sukar bernafas, dan yang keempat, kulit bibir dan kuku kelihatan kebiruan dan kehitaman. Okey. Okey, justifikasi Heimlich maneuver. Yang pertama, mengembalikan laluan pernafasan dengan
cepat, di mana Heimlich maneuver menghasilkan tekanan intra-abdomen yang mendadak, seterusnya menolak diafragma ke atas. Pergerakan ini menghasilkan aliran udara kuat dari paru-paru yang mampu menolak objek asing yang menyekat trakea. So awak ada belajar kan dekat bahagian pernafasan respirasi tu ada diafragma, betul tak? Pembahagi antara perut dan juga paru-paru. Ingat lagi tak? Ingat. Okey, so bahagian itulah yang awak kena tekan untuk hasilkan tekanan pada paru-paru. Okey. Yang kedua, mengelakkan kegagalan pernafasan dan juga henti jantung. Okey, tersedak yang tidak dibantu boleh menyebabkan kekurangan oksigen dalam 4 hingga 6 minit, kerosakan otak kekal dan juga henti jantung. Oleh itu, Heimlich maneuver bertindak sebagai tindakan menyelamatkan nyawa sebelum pasukan perubatan tiba. Kalau kita buat CPR hari tu, kita ada buat hembusan nafas ke mulut, betul tak? So, hembusan nafas ke mulut tu lah yang membantu oksigen masuk ke dalam paru-paru. Okey, kemudian kita pump jantung secara manual menyebabkan hemoglobin tu dapat pikul oksigen dan beredar ke seluruh tubuh. Betul tak? Tapi berbeza dengan Heimlich maneuver pula, sama juga macam Heimlich maneuver, bila mana mangsa tersekat pernafasan dia, so kita tak boleh nak buat CPR sebab bila kita buat CPR, kita akan menolak objek tersebut makin masuk ke bahagian paru-paru. Jadi benda tu bahaya. Okey, jadi awak kena selamatkan mangsa sekurang-kurangnya antara 4 hingga 6 minit. Okey, sebab kita nak elakkan daripada kekurangan oksigen pada tubuh. Okey, bila tak ada oksigen, sel-sel dalam tubuh kita akan mati dengan cepatlah. Okey. So, kepentingan Heimlich maneuver yang pertama ialah mengeluarkan penyumbatan dan memulakan saluran pernafasan. Heimlich maneuver penting untuk menghilangkan penyumbatan di saluran pernafasan yang menghalang oksigen daripada sampai ke paru-paru. Okey, yang kedua, memastikan bekalan oksigen ke otak. Tindakan segera ini memastikan oksigen yang mencukupi dapat dihantar ke otak yang sangat memerlukannya. Dan yang ketiga, mencegah kerosakan otak. Jika bantuan kecemasan seperti Heimlich maneuver lambat diberikan, mangsa tercekik boleh mengalami kerosakan otak akibat kekurangan oksigen. Okey. Mengeluarkan, memastikan bekalan dan juga mencegah kerosakan. Ingat So, boleh tak masing-masing masuk class point, masukkan kod dan tulis jawapan ni? Boleh? Boleh. Alright. Dia memang dulu kita naik Malaysia. Itu memang di sini kan. Maksudnya di sini. Sebab dia nak mohon kuasa, sebab tu dia ingin tutup pula dalam permohonan hari Jumaat ni. Apa kami Jumaat ni sebuah lagi permohonan tarik permohonan. Ini hari kita kan baru maksudnya tadi itu ni sampai kan tempat Nasha Akila, bantuan kecemasan untuk menyelamatkan seseorang yang tercekik. Alright. Pagi ni mana siapa nak pandang live status. Kedian Nur Qurratu Ashifa Rabiatul Rauda Siti Khadijah Adam Nur Hafiz Hazid Akwan Amira Jamal. Bantuan kecemasan, bantuan kecemasan. Bantuan kecemasan. Biasanya soalan akan kita dan memang orang tak boleh tolak orang masuk, orang tak boleh tolak orang keluar. Betul betul. Dia tak ada yang bisa nak tu, cuma tu dia cari dalam kita ada diberi dalam
12. Okey. 12 orang je kan yang masuk. So semua betul lah. Okey. Cuma awak kena letak lagi satu keyword. Tercekik. Yang tu jangan tertinggal. Okey. Bantuan kecemasan untuk selamatkan orang, apa dia? Selamatkan orang daripada apa? Kena bahang harimau ke, kena bahang buaya ke. So awak kena cakap lah seseorang yang tercekik. Okay. Alright. Set a slide. Okay. So next, tuliskan simptom-simptom mangsa yang tercekik. Ada 4 tadi. Sebab itu yang mana? Jadi dorang lebih baik. Memang istilahnya kat situ. Dorang tak ada rugi. Laju Nurafi, sukar bernafas, memegang leher. Yang pada pilih kafir, yang lain kan lebih mawar. Tak boleh bercakap atau batuk, tidak boleh bercakap, tak mampu bercakap atau batuk, memegang leher dengan kedua tangan, tidak boleh bercakap atau batuk, sukar bernafas, memegang leher, tak boleh bernafas, sukar bernafas. Oh, okey. Dah 11, lagi seorang. Lagi seorang ke? Kita tak ada. Okey, cukup 12 orang. Memegang leher dengan kedua tangan, tidak boleh bercakap atau batuk, sukar bernafas. Okey. So okey, betul, semua betul. Cuma ada kurang satu, apa dia? Yang awak tak sebut. Kulit bibir dan kuku kelihatan kebiruan. Ya, betul. Kulit bibir dan juga kuku. Okey. Kebiruan dan kehitaman. Okey, itu pun salah satu simptom lah. Bila mana dia betul-betul terdesak nak oksigen waktu tu. Okey. Bagus. Ada yang realize benda tu? Okay, so next. Apakah fungsi epiglottis dalam badan manusia? Okay. Kita nak naik bagus tu ni. Kita kena memulai dengan yang bagus juga. Kejap, kenapa ni? Letak saya relax sekejap. Makanan sedap, makanan gaduh. Kemana kanan tadi? Salah ni. Dia istilahnya kita ni memang okey. Apakah fungsi epiglottis? Epiglottis dekat saluran esophagus ke saluran trakea? Okey, mengarahkan makanan ke esophagus, betul. Ini saluran pernafasan, mengarahkan makanan ke esophagus. Wah, nak bertumbuk nampak. Amira Jamal. Untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernafasan, halang makanan masuk ke esophagus. Halang makanan masuk ke esophagus. Salah. Untuk menutup saluran trakea. Tutup bila menelan makanan, protect saluran pernafasan. Untuk menghalang makanan masuk ke trakea, melindungi saluran pernafasan. Okay, another one. Ia tertutup apabila menekan makanan. Siapalah menekan awak ni? Okay, the last one. Who? Damia. Damia ada tak? Nak tak jawapan tak? Belum. Okay, letak jawapan dulu.
Dah ke Damia? Lamanya. Damia, ada tak? Okay, tak apalah. Alright. Okay, so jawapan dia adalah antaranya mengarahkan makanan ke esophagus, betul. Melindungi saluran pernafasan pun betul. Mengarahkan makanan ke esophagus, betul. Okay, untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernafasan, betul. Menghalang makanan masuk ke esophagus, yang ini macam kurang tepat. Awak tersalah tulis ke terkeliru? Trachea dengan esophagus. Saat Keliru tu. okey, menghalang makanan masuk ke trachea lah sepatutnya. Okey. Esophagus tu memang saluran makanan. Tak boleh nak halang. Okey, so, untuk menutup saluran trachea. Okey, betul. Tertutup bila menelan makanan, betul. Protect saluran pernafasan, betul. Dia tertutup apabila menekan makanan. Menekan ke menelan? Menelan makanan. Alright. So melindungi saluran pernafasan untuk menghalang makanan masuk ke trachea. Okay. Okay. Semua betul lah. Slide. Sekejap. Okay, so next kita pergi kepada kaedah Heimlich maneuver lah. So yang ini saya tunjukkan cara Heimlich maneuver untuk orang dewasa lah. Okay, ataupun kamu pun boleh buat. Bila mana langkah pertama adalah kamu perlu berdiri dekat belakang mangsa. Okay, kalau kamu tengok video TikTok tadi, kamu nampak kadang-kadang tu diri dekat belakang perempuan. Okay, situasi yang dekat restoran makanan tu. Okay. Dia berdiri kat belakang mangsa, kemudian dia bongkokkan mangsa tersebut. Okey, dia bongkokkan mangsa ke hadapan. Okey, kemudian dia buat tangan. Okey, tangan tu macam mana? So awak kena lingkarkan kat keliling mangsa. Keliling mangsa, kemudian daripada belakang dan genggam tangan kanan. Okey, awak genggam tangan mana yang awak kuat? Kalau awak memang left handed, so awak memang tangan kiri lah yang kuat. Okey, kalau awak tangan kanan yang kuat, awak buat tangan kanan lah. So bila mana kamu genggam tangan tu, make sure kamu genggam dengan kuatan penuh. Kemudian awak letak tangan lagi sebelah, awak tekan. Okay, awak tekan. So tekan pun ada teknik, which is bila awak genggam, awak janganlah sakitkan mangsa dengan tulang ibu jari awak yang ini. Okay, awak make sure dia bahagian yang rata lah. Okay, bila mana awak tekan tu, awak buat bahagian yang rata macam ni. Okay, Tak nampak tangan. tak nampak tangan. Okay, bahagian yang rata ni. Okay, boleh? Dia keseluruhan bahagian ni. Nampak? Nampak tak? So bila awak tekan tu, permukaan tu rata. Ingat lagi tak prinsip area? Kalau area tu besar, tekanan dia rendah kan? Kalau dia tajam macam ni, tekanan dia tinggi. Jadi orang akan sakit, mangsa akan sakit. Boleh? Nampak tak nampak? Ke tangan saya hilang? Okey. Lagi satu, jangan tekan mangsa guna jangan tekan mangsa guna ni lah. Bila awak penumbuk, jangan bagi tekanan dekat tulang yang ini ataupun tulang yang ini. Okey. Awak buat yang rata yang ini. Okey. Bila awak letak, awak tolak, sentak. Okey. So itu adalah langkah yang keempat lah. Okey, langkah keempat, tekan dengan kuat, cepat dan menyentak. Okey, awak buat macam terkejut. Awak buat terkejut. Okey, pastikan tekanan ke dalam dan ke atas. Macam awak cungkil sikit lah. Okey, macam awak cungkil. Faham? Nanti kalau naik sekolah tahun depan, kita buat praktikal. Okey,
Tekanan yang diberikan menambahkan tekanan di dalam paru yang menolak benda asing keluar. Okey, jika mangsa boleh batuk dan bernafas, biarkan mangsa sehingga makanan keluar sendiri. Okey, bila mana mangsa dah boleh untuk terbatuk dan juga start boleh bernafas semula, okey, awak kena redakan mangsa dulu lah, biarkan dia keluar sendiri makanan tersebut. Selagi tak nampak simptom-simptom yang macam dia dah nak termuntah keluar benda alah tu, awak kena still keep bagi bantuan. Okey. So ini adalah untuk orang dewasa, okey. Okey, yang ni kita pergi kepada bayi pula. Bila mana kita perasan ada bayi yang mengalami inilah tercekik. Okey, periksa bayi jika bayi didapati tidak dapat bernafas, okey. Tidak menangis atau tidak membuat bunyi. So, Pak baby kan dia tak boleh nak boleh interpret, dia tak boleh nak interpretasi dia punya keadaan. So kita kena trace lah, kita kena periksa dia. Kemudian cara dia adalah kita kena baringkan bayi di atas peha dan lakukan tepukan pada belakang bayi sebanyak 4 kali. Okey. Sebanyak 4 kali awak tepuk dada belakang. Kalau awak tengok video tadi saya perasan ada baby yang tercekik juga. So dia ada tepuk bahagian belakang. So bila mana dia tepuk bahagian belakang, dia memberi getaran kepada bahagian saluran pernafasan lah. Okey. So bila dia bagi getaran, itulah yang menyebabkan dia tersentak keluar. Okey, kemudian sekiranya objek tidak keluar, lakukan tekanan dada menggunakan 2 jari sebanyak 4 kali. So tekanan dada tersebut kita seakan-akan kita pump kita punya paru, kita tekan paru-paru baby tu. So itu akan menghasilkan pressure lah daripada dalam untuk tolak benda alah tu keluar. Okey, ulang kedua langkah sehingga objek keluar. Okey. So bila awak berseorangan, okey, bila awak berseorangan, awak cemas dan orang keliling awak tak ada. So apa awak perlu buat, ataupun orang keliling tak ada. Kemudian orang keliling tak ada pengetahuan berkenaan dengan Heimlich maneuver ni. So awak tak boleh nak harapkan orang. Orang tak faham nak buat macam mana. So awak boleh guna kerusi, okey. Pergi kerusi yang boleh digunakan untuk menekan bahagian abdomen seperti yang ditunjukkan. Okey, awak pergi dekat kerusi, awak buat tangan macam tadi, awak tekan sendiri. Okey. Make sure kerusi tu jangan kerusi roda lah. Okey, kerusi tu kalau boleh biar kerusi yang lock setempat, tak bergerak bila awak tekan nanti. Okey. So awak pun boleh buat sendirilah. So ada 3 situasi lah awak boleh buat kaedah Heimlich maneuver ni. Antaranya yang pertama apa? Kepada siapa? Orang dewasa. Kepada orang dewasa. Yang kedua kepada Bayi. Kepada bayi. Yang ketiga kepada Seorang. kepada diri sendiri kalau mengalami seorang-seorang lah. Okey. So, boleh tak kita jawab soalan ni? Langkah-langkah untuk mengelak diri daripada tercekik adalah seperti berikut, kecuali okey, sekejap. Saya lupa nak masukkan ni. Oh tak apalah, yang ni awak bagi tahu je jawapan dia apa. C. Jawapan dia apa? C. Langkah-langkah untuk mengelakkan diri daripada tercekik adalah seperti berikut, kecuali C. Confirm. D. Korang jawab C. Salah. D. Jawapan dia? D. D. Okey, jawapan dia adalah D lah, mengelakkan makan makanan laut. Itu je yang macam tak ada relate. Okey. Awak kena tengok betul-betul. Soalan dia minta kecuali. So bila kecuali ni satu je lah yang tak logik. Okey, mengelakkan makan makanan laut. Rugilah siapa yang tak makan seafood tu ya. So langkah-langkah untuk mengelakkan diri daripada tercekik adalah antaranya kita kena memotong makanan dalam saiz kecil. Okey, kalau tak potong makanan dalam saiz kecil pun kita kunyah lah. Okey, kita kunyah lah sampai lunak makanan tu baru kita telan. Okey, selain mudah untuk sistem pencernaan, selamat juga untuk kita telan. Okey, kedua antaranya adalah mengelakkan bercakap ketika sedang makan. Okey, dan yang ketiga adalah menyimpan objek kecil jauh daripada kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni dia suka masukkan sesuatu dalam mulut. Dia punya sifat eksplorasi tu tinggi. So kena kita elakkan lah. Okey. Okey, antara berikut yang manakah bukan perkara yang mangsa perlu lakukan sekiranya mangsa berseorangan dan tercekik makanan? Apa dia? Faham tak soalan ni? D. Ya Allah, D. D. Jawapan dia? D.
Jawapan dia D, iaitu menjolok jari ke dalam mulut untuk mengeluarkan makanan. Sebab makanan tadi tu dia bukan tersekat dekat mana? Esophagus. Dia bukan tersekat dekat esophagus. Dia tersekat dekat trakea. So kita tahulah kalau jolok jari ke dalam mulut. Sebab dia jolok jari dalam mulut, dia seakan-akan nak memuntahkan sesuatu daripada perut. Betul tak? Sebab dia tu tak menyelamatkan dia pun. Okay. So apa kena buat antaranya adalah kita kena buat panggilan ambulans lah kalau orang keliling yang tak faham Heimlich maneuver ni. Kemudian kena melakukan teknik menekan perut menggunakan kerusi apabila berseorangan. Dan yang ketiga adalah menunjuk jari ke arah mulut lah. Kalau ada orang keliling boleh tunjuk isyarat, tunjuk jari ke arah mulut untuk minta bantuan. Okay. Okay, so next, padankan turutan langkah Heimlich maneuver dengan betul. Okay, cikgu nak kamu lukislah turutan langkah yang betul. Boleh? Ui, mantap. Ini dia sopak ini. Sopak sikit. Oleh yang ni, oleh yang ini. Okey, tinggal Saad, Aziz dengan Amira. Kalau sampai masak, itu 1 minit, gitu. Tinggal Amira. Amira okey ke Amira? Amira boleh? Amira? Amira ada tak? Amira dah ada. Mira keluar. Dia keluar. Dia dah request masuk ke? Okay, tak apa. So saya close dulu yang ni. Alright, so jawapan dia mostly, alamak. Betul-betul. Yang ni, Damian ni macam Damian orang tak alright. Okay. Okay, so langkah pertama antaranya adalah berdiri di belakang mangsa dan bungkukkan badan mangsa ke hadapan. Okay, langkah 2 dengan 3 kamu berkaitan dengan tangan. Awak kena buat lingkar dan kena awak letakkan tangan. Dan yang keempat adalah awak buat tekanan dengan kuat, cepat dan menyentak. Kemudian tekanan diberikan menambah tekanan. Okay, bila awak buat tangan ni, awak nak letak dekat mana? Awak kena ukur. Okay, awak kena ukur antara pusat dan juga tulang rusuk. Okay, bila antara pusat dan juga tulang rusuk dekat bahagian, kita dapat rasa kita punya tulang rusuk ni dekat bahagian mana tau? Rangka kita ni, okay, bahagian rangka kita boleh rasa kita punya tulang rusuk dekat tengah ni dan juga pusat. So awak try rasa. Pusat letak kat jari kelengkeng, awak punya rusuk awak letak dekat bahagian ibu jari. Okay, so dekat antara, bila antara awak try guna 3 jari ni lah. Okay, 3 jari ni dekat bahagian mana, so awak buat tengah dan tekan kat bahagian tu. Okay, nampak tak saya buat? Nampak tak? Ya. Tak nampak Tak. Okay, tak apa. So jawapannya ni betul lah. Saya nak buat download all.
Okay, so anyone boleh share apa tak yang kita dapat hari ni? Kita dah belajar apa? Anyone? Cara untuk menyelamatkan kalau orang tercekik. Okay, lagi? Situasi orang yang tercekik. Situasi orang tercekik. Lagi? Kaedah Heimlich maneuver. Kaedah Heimlich maneuver. Lagi? Situasi mangsa yang memerlukan. Okay, situasi. Situasi, kaedah. Okay, dah. Ada lagi 2 awak tak sebut. Teknik. Definisi. Fungsi epik. Definisi, betul. Definisi. Lagi satu, kepentingan. Awak tak sebut kepentingan. Okay, lagi satu kepentingan Heimlich maneuver lah, apa yang awak kena buat. So, definisi tadi apa dia? Seorang boleh bagi tahu? Ulas balik. Definisi dia apa? Saya. Okay, apa Nasha? Bantuan kecemasan yang dilakukan untuk menyelamatkan seseorang individu yang tercekik. Okay, betul. Tercekik tu objek dekat bahagian mana? Dekat bahagian trakea. Okay, bahagian trakea. Dekat bahagian trakea tu ada apa? Ada epik. Ada epi? Betul, ada epiglotis. Okay, ada epiglotis. Okay, lepas kita tahu definisi, ada apa? Situasi. Situasi apa dia? Anyone? Orang yang memegang leher menggunakan kedua tangan. Okay, betul. Lagi? Tak boleh bercakap. Okay, betul. Lagi? Bibir hitam. Kuku. Kulit, bibir dan juga kuku. Kebiruan dan kehitaman. Okay, baru 3. Lagi satu. Susah bernafas. Sukar bernafas. Okay. Lepas tu, kita belajar apa? Kepentingan. Kepentingan dia apa? Mencegah kerosakan otak. Mencegah kerosakan otak. Okay. Dah usai? Ya. Okay, lagi? Memastikan bekalan oksigen ke otak. Okay, lagi satu? Mengeluarkan penubatan dan memulihkan saluran pernafasan. Alright, betul. Okay. So yang the last kali adalah kaedah. Kaedah tu boleh buat dekat 3 individu. Siapa 3 individu tu? Orang dewasa. Bayi. Sendiri. Seorang Okay. So macam mana nak buat? Seorang share. Hafi boleh Hafi? Ya. Macam mana nak buat? Hafi, macam mana nak buat? Sudah Hafi klik-klik. Anyone yang lain boleh tolong? Nasha? Ya. Macam mana nak buat Heimlich maneuver? Bayi ke? Orang dewasa. Langkah pertama kena berdiri kat belakang mangsa. Okay, betul. Lepas tu bongkokkan badan mangsa ke hadapan. Okay. Langkah kedua dengan 3, lingkar tangan kita dari belakang mangsa dan genggam tangan kanan. Okay. Lepas tu letakkan tangan antara pusat dengan bawah rusuk mangsa tu. Okay. Yang terakhir, tekan dengan kuat, cepat dan menyentak. Pastikan tekanan ke dalam dan ke atas. Tekanan yang diberikan menambahkan tekanan dalam paru-paru yang menolak pedansing keluar. Okay. Mantap Nasha. Betul-betul ayat nota. Okay, so
Tadi saya nak tunjuk yang bahagian awak nak trace rusuk tu. Okay. Awak bayangkan kalau bahagian ni adalah hujung rusuk dan ini adalah pusat. So awak letak ibu jari awak dekat hujung rusuk dan pusat dekat bahagian bawah sini. Okay. So macam mana awak nak trace dekat bahagian tengah, guna 3 jari ni. Okay, guna 3 jari ni. So awak dapat tahulah 3 jari tu dekat bahagian mana. Okay. So 3 jari ni dekat bahagian sini kan. So maksudnya awak kena pergi sini. Sinilah yang awak kena tekan. Okay. Faham tak? Okay, faham. Jadi kalau seseorang tu berbadan besar, okay, awak boleh estimate je lah dekat bahagian mana. Okay, sebab tak sampailah antara ibu jari dengan ni kan. Kalau orang tu berbadan besar, so awak boleh estimate dekat bahagian mana diafragma dia berada. So antara perut dan juga peparu. So diafragma tu awak boleh rasa nanti dekat bahagian mana. Okay, so dekat bahagian tu lah yang awak kena tekan. Tekan secara menyentak ke atas dan ke dalam. Okay. So itu saja untuk hari ni. Latihan saya hari tu dah hantar ke? Dah. Hantar dekat mana? Hantar dekat mana? 5. Tak ada 5. Kejap saya check . Okey. Semua dah hantar. Kejap. 15 je yang hantar. Awak ada berapa orang? 20. 20 kan? Oh, ada lagi 5 orang lah belum hantar. 5, 10, 15, 16, 19. Oh, 19. Seorang je tak hantar. Siapa seorang tu? Okay. So, itu sajalah untuk hari ini. Nanti latihan seterusnya saya akan bagi untuk chapter seterusnya lah. Okay. So, itu saja untuk hari ini daripada saya. So, minta semua boleh baca tasbih kifarah dan surah Al-As lah untuk pelajaran kita hari ini. Okay. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ke. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Cikgu.